platform yang mengandungi banyak maklumat fitnah dan berita palsu ialah Threads. Yang kita sebelum ni tak tengok sangat, tapi sekarang ni melambak maklumat palsu. Sehingga jam 7 pagi tadi sehingga 7 pagi 16 April sebanyak 450 kandungan telah dirampas oleh eksekusi untuk dikenakan. Setakat pagi tadi sebanyak 269 kandungan telah diprogram dan yang lain sedang dalam proses mengikut kadang-kadang di pihak platform dia merupakan sedikit masa untuk diprogram. Dalam isu betul Selat Hormuz sebagai contoh, sebanyak 147 kandungan telah diprogram dan setakat pagi tadi 122 telah pun diprogram. Jadi kadar penurunan ialah sebanyak 66% pada waktu ini. Platform yang paling banyak maklumat palsu disebarkan ialah platform Facebook sebanyak 180 kandungan sebagai isu. Manakala yang kedua paling banyak adalah TikTok sebanyak 134 isu. Dan yang ketiga paling banyak platform yang mengandungi banyak maklumat fitnah dan berita palsu ialah Threads. Yang kita sebelum ni tak tengok sangat, tapi sekarang ni melambak maklumat palsu. Kemungkinan dia berkait dengan pemilikan secara keseluruhan. Mereka yang mempunyai akaun Facebook, Instagram boleh buka akaun Threads. Tak mustahil, itu antara sebab.